Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Hari ni kita ada video top model lagi. Kat sini saya ada Talita daripada buku top model yang besar. Saya dah terfikirkan challenge kali ni daripada buku-buku kecil ni. Daripada buku yang ada stiker ni, saya nak buat baju untuk Talita yang besar ni. Kat sini ada sisa stiker lagi. Banyak yang kita dah guna. Tak banyak baju yang tinggal dah. Saya tak sabar nak tengok jadi ke tak. Boleh ke nak buat? Saya harap boleh. Tengoklah apa yang jadi nanti. Bolehlah komen dia menjadi ke tak. Undi je ataupun tulis je kat komen kat bawah. Jom kita mula dengan baju Talita. Okey, jom kita mula. Saya nak mula dengan skirt untuk dia. Saya nak tengok kejap. Seluar susah sebab awak nampak kan, seluar ni kecil sangat. Kalau saya nak bagi dia pakai, saya boleh cover satu kaki dia je. Tapi saya rasa saya nak biarkan je. Jadi skirt, kat sini ada yang comel. Tapi kecil juga. Mungkin untuk kat belah tepi je. Saya perlukan skirt yang besar untuk asas dia. Mungkin yang ni. Kat sini ada yang hitam. Okey, saya nak mula dengan skirt yang lebar ni. Awak dah boleh agak kan, baju ni mesti nampak pelik nanti. Saya nak gabungkan yang ni sekali. Mungkin saya boleh lekat skirt-skirt yang lain kat bawah dia. Saya angkat stiker ni dulu. Skirt yang saya baru lekat tu ada 2. Bagus. Nampak cool dah. Sekarang tinggal baju dia. Saya nak cuba baju ni, tapi kecil. Tapi bolehlah jadi lapisan seterusnya. Taklah, saya tak suka. Saya nak lekat balik. Saya nak tengok lagi. Saya tengah cari lagi. Scarf bagus juga. Saya nak biarkan untuk nanti. Tu pun skirt. Sekarang saya nak lekat skirt terbalik. Sekarang dia jadi top. Scarf ni, tadi saya tengok yang lain, tapi yang ni sesuai untuk saiz dia. Oops. Lekat kat bahu dia. Macam tu saya dah siapkan baju daripada baju-baju mini. Saya nak tengok kejap kalau saya boleh cari kasut. Yang ni nampak besar, mungkin muat. Tak muat langsung. Susah juga dengan kasut. Semua tak sesuai. Tapi beg boleh juga. Sebab baju ni memang dah nampak pelik, saya nak bagi dia beg panda. Ni beg besar sebenarnya. Tapi kat sini dia jadi clutch je.
sesuai kat sini. Beg mini untuk baju daripada skirt ni dengan baju tanpa lengan, dengan scarf kat bahu dia. Sekarang saya nak tanya awak, eksperimen pelik ni menjadi ke tak? Awak ada idea-idea lain tak untuk eksperimen top model yang lain? Tulis je kat komen kat bawah. Saya tak sabar nak baca nanti. Kita jumpa lagi lain kali di Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Bye.